apa yang saya nak sampaikan, sekarang kita belajar tadabbur. Anak-anak kita kena faham Quran tak? Saya tak dapat jawapan. Anak-anak kita perlu faham Al-Quran tak? Perlu? Wajib, saya kata. Why wajib? Why wajib? Kenapa anak-anak kita wajib faham Al-Quran? Sebab kenal Allah. Perintah wajib datang daripada siapa? Allah. Allah yang kata wajib kita faham Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran. Betul? Reference dia? Yes. Surah Muhammad, spesifik. Masya Allah, ahsanti. Yes, ada sahabat catat ya. Jadi perintah Allah tadi, surah Muhammad, Allah perintahkan kita wajib mentadabbur Al-Quran, bukan pada kita ibu-ibu sahaja, termasuk juga kita anak-anak. Hari ni kita target anak kita baca Quran bila? Kak Min tanya ibu-ibu muda, you all target anak pandai baca Quran bila umur dia? Berapa umur dia? Tell me the truth. Anyone? Please. Ya? 6 tahun dah baca Quran. Masya Allah. Maknanya anak kita nak masuk darjah 1 alam persekolahan, masa time subjek pendidikan Islam, anak kita akan pergi mengaji kat cikgu kan? Apa nama slot tu? Time tu? Tasmik, betul tak? Tasmik kan kata ustaz saya. Jadi anak kita nak dia masa dia keluar pergi kat cikgu, kat ustazah nak tasmik tu, dia dah carry Al-Quran. Dia bukan lagi bawa Iqra'. Itu target kita hari ni. Ya, benar. Anak ibu-ibu hari ni target anak masuk darjah 1 dah carry Al-Quran. Khatam Quran bila? You are target bila anak khatam Quran? Yes? Alamak, ibu tak ada target. Cepat ibu, target bila anak khatam Quran? Ya? Sorry? 12 tahun. Maknanya masuk sekolah menengah dah habis baca Quran. Okey. Ibu target anak khatam Quran umur 12 tahun. Betul? Umur 12 tahun tu dah habis baca Quran. Masuk sekolah menengah tu tak ada masalah dah. Betul? Bila anak kita kena faham Quran? Kami tak dapat jawapan. Bila anak kita kena faham Quran? Okey, tak apa. So, selepas ni ibu-ibu, adik-adik Kak Min, semua kita, kakak-kakak yang saya sayangi, kita juga ada kan, next kita ada cucu kita, betul tak? Kita ada cucu kita. So, kita ni mendidik bukan hanya anak kita, cucu pun kita nak tengok juga. So, next, apa lepas ni, masuk dalam planning you all. Ini peningkatan yang kita ada, peningkatan iman kita. So, anak kita bukan kita target sekadar khatam Quran. Kita bangga ni. Kalau program end of the year tu, sekolah akan buat majlis khatam Quran kan, anak kita pakai baju Melayu, pakai baju, duduk kat depan kat pentas kan, baca Quran. Betul tak? Khatam Quran. Bukan itu target kita hari ni. Khatam Quran bagus, bagus, teruskan. Target you all. Ada yang lebih lagi, yang masukkan anak dalam program tahfiz, betul tak? Menghafaz Al-Quran. Bagus tak? Bagus, teruskan. Tapi saya minta satu lagi. Perintah Allah tadi dalam surah Muhammad ayat 24. Apa dia? Anak kita juga kena kenal siapa Allah. Anak kita juga kena faham Al-Quran. Maka sebab itu tanggungjawab kita hari ni, kita belajar, kita faham Quran. Ini tanggungjawab kita yang keberapa? Kepada Al-Quran. Kita ada 5 tanggungjawab kepada Al-Quran. Saya usul ulang balik. Yang pertama kita wajib buka nota. 5 tanggungjawab Muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, ni semua kena tahu. Yang pertama, beriman. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, saya dapat 2 jawapan. Yang ketiga, faham. Faham. Now, this is what we are doing now. Kelas tadabbur ni untuk faham. Yang keempat, beramal. Yang kelima, sampaikan. Kita semua sebagai ibu-ibu yang bakal menjadi nenek dan sebagainya, yang kelima ni kita kena sampaikan. First kali kepada ahli keluarga kita. Sebab kata Allah, firman Allah, qu anfusakum, pelihara diri kamu. Qu anfusakum wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, nara, daripada
api neraka. So nak jaga dia macam mana tadi, panduan kita kepada Al-Quran. Kita wajib kena sampaikan, kita kena ada planning dia. Supaya, sebab apa? Itu bukti yang pertama sekali kita kasih sayang pada anak kita.